Jangan samakan emas ni macam kita melabur saham. Kesilapan ramai penyimpan emas, dia beli emas ni macam dia main saham. Beli harga murah, jual harga tinggi dengan terlalu kerap. Dia selalu monitor harga emas, turun naik, hari-hari dia tengok. Hari sekali tabungan dia tak bertambah. Sebenarnya emas dengan saham dua perkara yang berbeza dan cara untung pun berbeza sebenarnya. Kalau konsep main saham, kita beli harga rendah, jual harga tinggi, kita dapat untung. Dan emas sebenarnya memang macam tu juga. Kita beli harga rendah, jual harga tinggi, kita dapat untung. Tapi kalau tuan-puan nak kaya dengan emas, kalau guna cara tu je sebenarnya tak kaya. Nak kaya dengan emas, fokus perbanyakkan kepingan emas. Harga emas naik ke, murah ke, tetap menambah kepingan emas. Bila kita terlalu monitor harga emas, selalu tengok graf harga emas, tabungan kita tak bertambah. Kita selalu terganggu emosi. Harga emas naik, kita fikir nak turun lagi lah baru nak beli. Duit dah ada dah. Hari sekali duit yang dah ada pergi ke tempat lain. Tak bertambah simpanan, tak bertambah kaya. Jadi jangan samakan beli emas ni macam kita beli saham. Saham kalau jatuh nilai dia boleh jadi kosong. Emas kalau jatuh harga, dia takkan sekali-kali jatuh kosong. Yang belum lagi pernah simpan emas, fokus perbanyakkan emas. Target 20 gram pertama, bermula dengan 1 gram. Cara yang paling mudah nak tambah kepingan emas, menabung dekat account Emasgap. Kita boleh tambah 1 gram, 100, 200, ikut bajet kita. Jadi dekat bio saya tu ada step by step.